Tok ni geng. Tok ni geng. Tok ni geng. Tengok ni geng. Ni owner Velfire ni dia buat inspection. Tengok apa kereta ni jadi. Ya buat inspection je. Bak Cover leaking sampai belakang ke? Atas ada leaking juga. Banyaklah. Sebab dia sampai ni hitam dia kering. Member datang semata-mata nak buat inspection, lepas nak baiki lah apa yang patut. Sekarang ni buff cover, light shaft kiri kanan, sober link, stabilizer bagus. Oh, okey. Baik. Ini dah penting inspection gang. Baguslah benda ni. Sayang kita. Tapi hati ini cuma ada my Okey, gerak. Turun. Light shaft juga kiri. Ni tak boleh ada macam ni gang. Tengok ni, dah bocor ni. So dah macam ni, kasi tukar. Tapi kan Nampak buff cover leaking ni. Oh, nampak. tadi cakap mudah-mudahan cepat sehat tu bilangnya. Oh ya. Kau terus Ni orang turun padang untuk tengok inspection sekali apa yang perlu tukar semua. So boleh je, boleh datang terus ke bay, kita tengok inspection satu-satu, kita tunjuk kat owner apa yang perlu tukar. Nak macam Vegel, dia buat sebut harga dulu. Dah dapat apa inspection apa, buat sebut harga. Betul je? Betul. Oil seal.